Masa yang kami duduk di KL, keadaan kami tak harmoni. Memang panas isu. Panas Selalu sangat-sangat. bergaduh, dan saya pun memang ada notis, ada perasan, ada satu sudut tu saya rasa lain macam macam ada orang Di rumah. di rumah waktu tu. Jadi sebab tu kita ambil inisiatif untuk do something lah yang kita dengar daripada ustaz lain dalam TikTok, which is dia kata okay, why don't boleh buat sendiri, guna je biji Garam, biji kacang, kacang kacang hijau tadi. Kacang hijau tu Garam. letak di sudut yang rasa ada samping tu. So waktu tu memang kami sekadar nak cuba. Masa tu kita letak sebab kita pun tak tahu exactly yang mana tempat. So kita letak ruang tamu, bilik, semua bilik lah. Dia sentan dengan penjuru yang kami rasa tu. Ustaz tu cakap letak di sudut, letak je macam biasa bersepah. Tunggu 1 hour. 1 hour kan, tutup lampu, tunggu 1 jam. You akan tengok kalau dia berkumpul, maksudnya adalah makhluk halus di dalam. So kami pun terkejut besar lah. Itu memang lepas after 1 hour tu Kak pergi check up balik lah. Yes. Saya pergi check up. Waktu tu dalam tempoh 1 hour tu buat apa? Kita Duduk kat depan, tengok duduk TV. duduk kat dalam rumah lagi Dalam lah. rumah lagi lah, tengok TV sebab benda tu yang kita buat tu dalam bilik semua lah, tutup lampu semua. Jadi macam biasa lah, tunggu sambil tengok TV semua. 1 hour after, kita pergi balik, check. Semua yang tempat-tempat lain tu okey. Tempat yang dia Selesa tak rasa ada sama. Tapi tempat yang bilik Dia tidur duduk. kami sebenarnya. Dah dapat petanda awal sebenarnya. Masa baby tu dia selalu pandang di penjuru di mana kacang tu bersepah. Dia Dia mana yang berkumpul mak dan dia bersepah. rasa ada diperhatikan. Ya. Okey. Dia tak menangis. Dia tak menangis, hanya duduk panggil-panggil, duduk panggil-panggil. So kita pun usul-usul Alah, jugalah. kita dah kata, "Oh, budak-budak kot." At first memang kita cuba deny lah. Tak ada apa. But then okay, satu tahap buatlah sebab dah selalu sangat bergaduh-gaduh ni. Teruk sangat. Okay, jadi kita okay, why don't kita letak cuba je. Memang terbukti lah ada. Mula-mula kita letak kacang saja. Kacang saja. Dia kumpul. Oi, ni dah ada ni. Lepas tu saya tak tahu lah pergi ambil garam bukit tu, pergi campak dekat apa nama sudut tu. Tempat saya letak elok-elok. Saya letak elok-elok dekat kacang yang berkumpul tu. Okey. Saya tutup, tak sampai 10 minit tiba-tiba saya dengar kacang. Uish. Saya dengar macam tu. Bersepah. Saya dengar macam satu kacang. Lepas tu kata, Yang, ada dengar? Dia kata dia tak ada dengar. Buka. Pasal saya buka pintu, Waktu masuk. kita buka pintu memang meremang. Ada rasa. Ada rasa remang ni. Rasa, Tiba-tiba naik. apa ni? Allah, dia main tu orang. Saya pergi dekat garam yang dekat kacang tadi dah bersepah habis.